teruskan atau nak patah balik? Okay guys, setelah separuh daripada perjalanan 20 kilo tadi di air terjun Semangkuk, saya tetap meneruskan lagi. Dapat 6 kilo lebih. Tapi saya rasa sampai di sini saja kot. Saya tak akan teruskan lagi. Assalamualaikum guys. Di video lepas, ayah saya gagal menawar puncak Fraser Hill. Tapi kali ni, ayah saya dah berjaya menawar puncak Fraser Hill. Tapi dengan kami semualah. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Yang masih baru di channel ini, macam biasa tekan butang subscribe, tekan butang like supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru daripada channel ini. So hari ini kami ride and camping di air terjun Jeriau, Fraser Hill. So satu saya bawa motor, satu saya bawa, jadi kami berempat. Ini adalah pengalaman pertama kami ride and camping bersama-sama. Sebelum ni saya solo camping dan couple ride camping. Tapi kali ni diorang dapat pengalaman macam mana naik motosikal dengan jarak yang jauh, lebih kurang 60 km daripada rumah kami ke sini, layan corner Fraser Hill dan sampai ke air terjun Jeriau. So ikuti video camping kami pada kali ini. Memandangkan dah lama sangat kami tak camping, so harap-harap video ini dapat mengubat kerinduan korang pada video-video camping kami. Dalam hidup ini, perjalanan bukan sekadar tentang destinasi. Ia tentang siapa yang bersama kita dan kenangan yang tercipta di sepanjang jalan. Hari ini, kami sekeluarga memilih untuk merasai alam dengan cara berbeza. 2 buah motosikal, 4 jiwa, 1 tujuan, perkemahan bersama. Di sinilah kami belajar erti kebersamaan, di mana setiap kilometer adalah cerita dan setiap senyuman anak-anak adalah cahaya perjalanan. Inilah kisah kami, sebuah keluarga, sebuah perjalanan. Ekor dia. Dengan start ni macam mana ni?
sini. Pula. Cantik kan? Tu ada tanda satu. So sekarang pukul 7 malam kami sampai lewat. Kami pergi makan, ambil gambar dan sebagainya. Tadi pun kami tak dapat menghubungi Tok 4 sini untuk urusan tanya tapak camping di sini lah. Alhamdulillah tadi dah dapat hubungi dan berjumpa di food court. So hari ni kami akan bermalam di sini. Inilah jentera yang kami gunakan hari ini. Ini wife saya bawa Honda EX5 Fi dengan RS saya lah. So kami tak tahu lagi nak pacak kat mana. Kami ingat kami nak selesaikan yang wajib dulu. Lepas maghrib baru kami akan set up kemah. Jom kita nak pergi set up kemah dekat seberang sungai depan sikit. Okay, kita akan parking di sini. Kita akan cross ke arah belah sana lah. So suasana memang gelap Lampu surau tadi dengan kalau buka lampu toilet situ je ada. So belah depan sana ada geng-geng motor camping juga. So kita akan angkat kita punya kemah pergi belah sana lah. Tempat tu nampak lebih sesuai lah. Ikutkan tadi kita orang nak letak dekat gazebo tu je, tapi macam kecil sikit gazebo tu. Untuk dua kemah macam sempit sikit. Sekarang jam 7 lebih, hampir ke pukul 8 Jom kita angkat barang tu. So hari ni kami pakai dua kemah lah. Kemah lama kita orang dah koyak-koyak lah. Satu tahan weekender 4. Satu lagi kemah lama Discovery kami. Kita tak barang semua. Lepas tu kita pasang kemah tu. Memandangkan tempat ni sejuk, kena bawa jugalah sleeping bag. Jom. Ikut bapa, ikut bapa.
Ingat naik motor barang macam sikit kan. Bila himpun nampak banyak tapi sekali dengan helmet Ni pun dah tak rasa elok lah. Memang ni memang lama guys Orang selalu pakai atas Pajero. Dah tak rasa untuk. Ada benda lagi nak keluarkan tu. Tadi dah hujung sekali tau. Ni untuk kemah sini. Pegang. Ni bantas.
nak bakar mesin ni pakai. Tak bakar ni. Jom kau. Tarik. Tak ni. Okay, sana ada toilet dekat kita orang pilih tapak ni sebab dekat dengan toilet. Lepas tu tepi sungai. Kawasan dia agak rata tapi dia curam ke sana sikit. So surau nanti kena cross sungai tu. So ni setup kami malam ni. Sejam lebih jugalah dengan gelap-gelap ni. Okay. Kemah ni dah berlayer tapi dah lama. Banyaklah dia punya dekat lining dia tu, dekat stitching dia tu dah banyak, dah tertanggal dia punya tape lilin tu. So kita prevent daripada kemah ni daripada terkena tempias hujan je lah. Kalau hujan, kemah ni tak apa, masih boleh lagi lah. So camping kali ni antaranya adalah untuk mengubati luka gagal misi menawar puncak dengan basikal itu. Lagi satu, kami pun dah lama tak camping. So kali ni kami cuba ride and camping, bagi pengalaman untuk anak-anak macam mana rasanya naik motor bila berjalan jauh. Lepas tu kita bawa barang, macam mana kita nak set up motor tu kan, letak barang. Dan inilah hasilnya. InsyaAllah malam ni saya akan tidur di kemah biru dan anak isteri saya akan tidur di kemah ni lah, kemah hijau ni. Suasana Alhamdulillah sunyi, macam-macam bunyian. Dah lama tak lepak hutan. So hari ni dapat mengubati rindu berdamai dengan alam. Esok kita akan explore kawasan ni. Kita tengok suasana pagi pula. Sekarang ni kami nak bersiap untuk makan. Lepas tu nak solat isyak. Kami akan pergi di surau tu. Makan, kami dah makan tadi petang dekat kedai dekat food court tu. Lepas tu kami tapau burger untuk kami makan malam. So malam ni kami tak masak lah, semua pun dah penat. So kami makan burger tu dan kami akan berehat lah. Bawa balik tandas. Cuaca malam ni Alhamdulillah, nak cakap sejuk sangat okey je, sedang-sedang. Tapi selesa lah. Setup kemah pun tak berpeluh. Kalau sejuk sangat pun sakit badan nak tidur kan. Sedoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik bima razaqtana wa qina Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Burger. Burger. Burger ayam, burger daging. Bismillah. Jumpa makan guys. Okey, ni buah berangan Mama buat daripada rumah. Macam mana buat dia? Gula, biji kopi, minyak, air sikit. Gula, biji kopi, minyak, air sikit. Belah siap-siap macam ni. Letak kat rice cooker. Letak dekat rice cooker je. Boleh makan. Kan?
Ikut masing-masing punya tekak lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Selamat pagi guys. Di toilet je. So malam tadi agak terseksa jugalah. Agak sejuk. Yalah, kita ni kepala botak. Overall cuaca baik lah. Suasana subuh lah. Kami nak siap-siap pergi ke surau. Kami nak solat di surau. Jom. Alhamdulillah. Jatuh. Suasana pagi guys. So, macam mana pengalaman kamu? Sejuk malam. Sejuk malam. 2 lapis pakai? 3 lapis. 1, 2, 3. Pakai stocking. Tahniah berjaya mengharungi kesejukan malam. Satu pengalaman yang bermakna. Bila dalam keadaan sejuk macam ni kan, kadang-kadang kita terbayang saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Syria, negara-negara lain lah, yang tengah bergolak. Macam mana keadaan diorang duduk dalam kem pelarian, duduk celah-celah bangunan masa musim sejuk, lebih-lebih lagi lah. Dia sangat-sangat
terkesan. Kita ni yang satu malam pun dah rasa tersiksa lah badan, sakit. Sekali-sekala kita keluar daripada zon selesa kita, merasai pengalaman-pengalaman macam ni ketika camping. Sedikit sebanyak dapat menyuntik kesedaran dalam minda kita dan anak-anak, supaya dalam keseronokan, kenikmatan yang kita dapat sehari-hari ni, kita ingat juga kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang dalam kesusahan. Mudah-mudahan hati kita sentiasa ingat, dan kita titipkan doa buat saudara-saudara kita yang sedang dilanda negara yang dilanda perang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT meninggikan darjat mereka, menambah kesabaran mereka, dan menggunakan syurga buat mereka, insya-Allah. Pagi ni kami jalan-jalan kejap, ambil udara sejuk. Mana satu ni? Ni kot. Meninjau-ninjau lokasi. Bawah tu kot. Oh, nantilah kita pergi kan. Kita tengok sini kejap. Sini pun boleh camping kan. Tengok ni, 2 kemah ni. Tapi toilet jauh lah. Oh, ini kira kawasan atas air terjun ni. Ini daripada atas. Lawa dek. Ni tengah berbelah bagi ni. Nak mandi air terjun tak hati. Tengok lah ni, tangan pun tak ada yang sejuk lah. Fikir-fikirkan, selamat beramal. Rugi tak mandi oh, tengok air dia. Jernih. Bukan senang kita nak conquer air terjun. Fikirkan. Fikirkan secara logika. Banyak perubahan. Kalau kita tengok video-video lama, jalan dia semak, dah cantik lah. Ini ada gazebo, budak-budak boleh mandi. Malam ingat nak pasang kemah kat sini 2 biji.
Tapi takut hujan, nak gantung flysheet agak susah jugalah. Sebab tak ada tempat nak pacak semua simen. Lagi satu, kalau hujan, air dia akan menderu ke sini. So akhirnya kami decide di port sekarang ni. Lokasi mula-mula yang kita nak camping. Seberang sungai ni kan. Seberang sungai ni cantik. Memang ada kesan orang camping lah. Sebelah sana. Tapi dah malam semalam. Kita orang nak angkat barang pun jauh. Lepas tu, kalau nak pergi tandas, nak kena panjat ni pula kawasan ni. Akhirnya kami decide di belah sana lah. Lebih selesa. Tapi kalau ikutkan tanah sini flat jugalah. Tapi dia jatuh ke sana. Yang tempat kami tu dia jatuh macam ni. Ada tetamu lah. Air terjun Jeriau. Kita bergambar kenangan. Jom kita pergi periksa motor jap. Okay, motor dalam keadaan baik. Kalau pacak belah sini, anak-anak boleh main boyan, toilet dekat, ada gazebo, boleh BBQ, atas pun ada sinki. Mandi sungai pun depan je. Ngam-ngam. Malam tadi guna lampu Pelarus yang terang tu. Pagi ni habis. Malam masa tidur kami tutup lah. Ni ada gazebo. Jom kita pergi air terjun Jeriau dekat bawah. So ni laluan turun nak pergi ke air terjun dekat bawah. Bertangga lah. So kalau nak bawa orang yang sakit lutut, keluarga tua, agak susah lah nak turun ni.
Macam ada toilet kat sini. Ada tandas. Tandas perempuan. Tandas lelaki. Bilik mandi. Toilet. Kunci. So ni tangga dia lah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Cantik guys. Sejuk tak? Tak sejuk? Okey lah. Tu nampak? Dia ada tulis kawasan sangat berbahaya. Mungkin dulu dalam kot sini. Ni tengok, dia punya ni dah cetek. Kita nak breakfast jap ni. Breakfast simple je pagi ni. Tapi sebab kawasan sana angin kuat sangat, sejuk. Lepas tu nak hidup api takut dia padam kan. So kita orang pindah lah. Kita orang makan dulu dekat pondok sana. Dia lalu licin tu. Papa lalu dulu. Papa lalu dulu. Dah pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Apa? Punya
Sejuk-sejuk ni makan Maggi guys. Best colour kan. Mak pergi mana? Ada, nanti papa makan dalam ni. Oh, ada buat rasa-rasa je. Jumpa makan guys. Sejuk lah guys. Nak mandi pun teragak-agak. Kawasan sini cetek je pasir. Ini training silap ya ni. Cumanya tak pastilah signboard ni. Mungkin dulu pasir ni tak berapa banyak macam ni. Mungkin kawasan ni dalam. Sebahagian tempat macam tu. Lama-lama pasir menimbun je, dia jadi cetek macam ni. Macam dekat air terjun Serendah pun macam ni juga. Dulu kawasan air terjun tu kita tak boleh pergi. Bahaya, dia ada air besar kat dalam tu. Yang ni nampak macam cetek lah. Cuma bahagian tepi ni nampak lah air tu berpatah balik. Tapi still cetek lagi lah. Siapa pemenangnya? Dah jadi dah mandi, sejuk.
Matahari pun dah keluar sikit. Dapat panas sikit. Kuranglah sejuk sikit. Bila kena air sungai bertambah sejuk. Tapi sejuk dia tak adalah macam genting Cameron rasanya. Tapi sejuk jugalah. So kita mandi-mandi sungai kejap. So ni suasana siang lah. So kat belah depan sana ada toilet juga. Sini ada toilet dengan yang dekat air terjun Jeriau tu. Tapi yang bawah tu dia belum buka lagi. Asalnya kita nak pergi tapak ni, tapi semalam dah gelap kan. Jadi saya tu nak berjalan nak pergi toilet pun agak ni bukit sikit. Kawasan ni okey juga. Lagi satu, kawasan ni bila sampai malam kita nak pastikan contoh benda-benda macam ni lah. Ada batang-batang pokok, takut ada kayu-kayu, ranting-ranting yang dah reput kan. Ini memang rata lah. Sungai kat depan surau cross sana. Nak cross sini pun boleh. Pergi semayang. Kalau tak semayang dekat tapak, boleh semayang sana kan. Tapak ni memang cantik. Tapi kena pastikan ni lah dahan-dahan pokok. Tu. Kadang-kadang sebagai seorang suami dan ayah ni, banyak yang kita dapat belajar dari pelbagai perkara. Tentang kasih sayang, mendahulukan isteri dan anak-anak lebih dari kepentingan diri sendiri. Hanya untuk melihat mereka bahagia. Tak semua keinginan dapat kita penuhi sebab keperluan adalah keutamaan. Bila bertembung antara kehendak dan keperluan, maka keperluanlah yang lebih utama. Semua manusia ada impian tersendiri. Namun impian itu kadang-kala dilupakan demi sebuah amanah dan tanggungjawab. Bayangkan wajah-wajah yang kita kasihi. Melihat mereka tersenyum gembira tidak lain membuatkan hati kita gembira, walau jauh di dalam fikiran syarat dengan pelbagai masalah. Kebahagiaan dalam erti kata lain tidak tergantung hanya kepada harta benda semata-mata. Penting untuk kita mengingatkan sesama kita tentang erti syukur dan menikmati setiap inci perkara yang Allah kurniakan. Kerana apa yang kita ada belum tentu orang lain ada. Begitulah sebaliknya. Berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kepada pejuang-pejuang keluarga semua, teruslah berusaha dan jangan pernah berputus asa. Ketahuilah bahawa dunia ini sekejap saja. Buatlah tanggungjawab dengan ikhlas kerana Allah, pasti kita akan berbahagia di sana. Biarlah Allah saja yang menilai kita, kerana hakikat kebahagiaan sebenar adalah apabila kita melaksanakan suruhannya. Bagi saya, tak ada apa yang nak dikejarkan selain terus berusaha menjalankan amanah ini sehingga saya menutup mata.
Alright. Oh, tahan sejuk. Sejuk. Nampaknya tiba-tiba cuaca mendung Sekarang jam 11 lebih. Macam ada awan gelap yang menutupi kawasan ni. So, kami nak start kemas sikit-sikit lah. Okay, Alhamdulillah dah siap kemas. Tinggalkan campsite seperti kita sampai mula-mula, bersihkan. Jom, let's go. Okay guys, Alhamdulillah kita dah siap kemas-kemas semua set up untuk balik. So bagi korang yang pernah datang di air terjun Jeriau, Fraser Hill ni, korang komen lah kat bawah pengalaman korang macam mana camping di sini ataupun korang berkunjung di sini. So semoga video ni bermanfaat kepada semua. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.